Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zawina Binti Yusri selaku wartawan anda pada hari ini. Ketika ini saya berada di dataran Tan Sri Abdul Ghaffar, SMK Abdul Rahman Talib melaporkan secara langsung berkenaan Majlis Pengumuman SPM tahun 2025. Untuk makluman semua, majlis ini telah bermula awal jam 10 pagi tadi, iaitu dengan ketibaan para calon SPM bersama ibu bapa mereka. Mimpi adalah kunci untuk kita. Majlis kemudiannya diteruskan lagi dengan takdimat daripada unit bimbingan kaunseling, ucapan yang dipertua PIBG, ucapan pengetua serta pembetaran analisis tahun 2025. Acara kemuncak yang mengundang gembaran pada majlis kita pada hari ini ialah penyampaian slip keputusan SPM 2025 kepada para calon. Semoga keputusan SPM 2025 lebih cemerlang. Sekian laporan daripada saya, Zawina Binti Yusri, melaporkan untuk TVPSL Smart. Terima kasih. Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pak Aminah Hana, calon pemenang SPM semua A+ pada tahun 2025 bersama ibu. Baik, apakah perasaan anda setelah menerima keputusan SPM pada hari ini? Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada guru-guru, kepada ibu bapa, kepada rakan-rakan yang banyak bersokong, banyak menyokong saya selama 5 tahun di Smart. Jadi saya rasa sangat gembira dan lega sebab dah habis SPM lah. Dan siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan kepada anda? Individu yang paling banyak memberi sokongan kepada saya lah ibu saya. Dia banyak memberi nasihat, tunjuk ajar dan dia banyak memberi sokongan secara emosi, fizikal, semua yang diperlukan untuk menghadapi cabaran SPM ni. Terima kasih. Dan untuk Puan, apakah perasaan Puan melihat keputusan anak hari ini? Alhamdulillah, saya rasa dengan ayah dia sekali lah sangat bangga lah sebab kita memang mengharap, tapi kita tahulah kan kadang-kadang ada je keputusan yang mungkin kita tak dapat kan, tapi sangat-sangat banggalah dengan pencapaian dia. Dan bagaimanakah Puan menyokong anak sepanjang menghadapi SPM? Alhamdulillah lah, Amirah Hana dia jenis yang sangat independen, so kerja kami senang sikit lah, tapi cara kami menyokong dia basically kita orang selalu bersama dengan dia, mendengar kalau dia ada masalah, kalau dia perlukan apa-apa extra benda-benda buku ke, kita akan supplykan, dan of course makan minum semualah. Baiklah, terima kasih kerana memberi kerjasama untuk temu Puan ini, dan tahniah diucapkan atas keputusan yang sangat cemerlang, dan saya doa agar Kak Amirah Hana terus berjaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Calon cemerlang semua A+ SPM 2025 bersama ibunya. Baiklah, apakah perasaan anda setelah menerima keputusan SPM hari ini? Pada mulanya, saya berasa sedikit sangsi dengan risau sebab berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya jawab pada SPM hari itu, saya sedikit kurang confident ataupun kurang percaya dengan apa yang saya jawab. Namun semasa saya berada di dataran dan melihat gambar saya berada di hadapan skrin, sewaktu saya tak tahu lagi result saya apa, saya rasa speechless. Saya rasa excited yang tak boleh nak digambarkan lah. Happy dia tu lain daripada happy yang saya pernah dapat sebelum ni. Saya tak pernah menghadapi exam yang besar seperti batch sebelum ni. Jadinya perasaan tu tak boleh digambarkan lah. Yang pastinya happy dan excited. Okay. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi sepanjang tempoh pembelajaran? Batch 08 menghadapi cabaran masa kerana mereka start sebagai Form 5 pada bulan Mac dan menghadapi exam pada bulan 11. Jadi cabaran masa tu memang menjadi salah satu faktor utama untuk pelajar-pelajar suka menghadapi SPM dengan penuh keyakinan. Kedua ialah cara
cara menghandle stres. Sebahagian pelajar bila dia orang stres, dia orang terus give up and anggap macam SPM ni dah tak ada tu. Jadinya mereka some of them dah kena start handle stress dia orang wisely. Tak boleh terus give up bila rasa jatuh, sebab benda tu ialah rumlah manusia. Sometimes ada kita waktu kita naik dan ada juga waktu kita jatuh. Terima kasih Aidil. Untuk Puan pula, apakah perasaan Puan melihat keputusan anak pada hari ini? Alhamdulillah, Aunty rasa happy tak terkata sebab dia anak sulung dan Aunty ada sedikit harapan lah untuk dia dapat. Tapi Aunty tak adalah target dia straight A plus. Bila tengok result dia straight A plus memang tak terkata, bangga, happy. Dan apakah harapan Puan terhadap masa depan anak sendiri? Saya harap dia akan buat pilihan yang terbaik untuk dia sambung ke arah mana minat dia dan dia akan berjaya lah suatu hari nanti. Baiklah, itu sahaja soalan saya untuk hari ini. Terima kasih kerana memberi. Menarilah dan terus tertawa walau dunia